Sejak Nabi menerima wahyu pada Nabi umur 40 tahun sampailah umur Nabi 63 tahun, tuan-tuan, 23 tahun, Nabi tak duduk dalam keadaan tenang. Nabi SAW, tuan-tuan, hidup dalam keadaan, tuan-tuan, kesakitan, kesedihan, dikhianati. Ketika mana umur 40 tahun, tuan-tuan, baginda Rasulullah menerima wahyu. Bermula daripada itu, Nabi tak rehat. Nabi dicemuk, Nabi dibaling batu, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi diseksa, tuan-tuan. Nabi nak dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Sampai tahap macam tu. Allahu Akbar. Hinggalah pada umur Nabi 63 tahun. Sebab itu pada hari ini, tuan-tuan, kita tolonglah keluarkan sedikit cebisan daripada jiwa kita untuk menghargai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.